Pelakon Diana Daniel benar-benar berharap urusan perceraiannya bersama Farid Kamil dapat diselesaikan segera. Memetik laporan Malaysia Gazette, Diana turut berharap agar Farid memahami keputusan nekat untuk berpisah kali ini. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Saya harapkan cepatlah selesai. Banyak kali naik turun, perkara yang sama juga. Akhirnya saya tetap nak dilepaskan. Harapnya dia fahamlah akhirnya. Katanya sejurus tiba di Mahkamah Syariah di sini hari ini. Terdahulu, Diana tiba di mahkamah tersebut pada lebih kurang pukul 9 pagi. Pelakon tersebut turut ditemani peguam syariah yang mewakilinya Datuk Akberdin Abdul Kadir. Sementara itu, Farid yang tiba pada pukul 9.40 pagi tidak bercakap banyak kepada media, sebaliknya hanya berkata, semua akan baik-baik. Farid pada 21 Januari lalu dilaporkan melantik peguam sebagai wakil jawatan kuasa pendamai selepas memutuskan untuk kekal mempertahankan rumah tangganya dengan Diana. Difahamkan, dalam tempoh tersebut, tiada sebarang halangan sekiranya pasangan itu mahu berdamai atau berbaik.